Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, kenapa? Mana boleh berhenti solat tiba-tiba macam ni? Haram tahu tak? Kenapa ni? Saya solat Zuhur tadi, terlepas waktu. Dah masuk asar, kena qada balik lah Zuhur saya tadi. Tak perlu pun sampai nak kena berhentikan solat. Kata An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, kalau seseorang itu sempat takbiratul ihram sebelum tamat waktu solat, kemudian waktu solat habis, waktu tu dia tengah solat, tetap teruskan sahaja solat seperti biasa. Solat itu tetap sah secara ijma' ulama'. Cuma dari sudut sama ada ia dikira tunai atau qada, terdapat beberapa pandangan dalam kalangan ulama'. Jika tak sempat dapat satu rakaat sebelum tamat waktu solat, ada pandangan yang mengira solat itu sebagai qada. Manakala jika sempat dapat satu rakaat sebelum tamat waktu, maka solat itu dikira sebagai tunai. Jadi tak perlu berhentikan solat atau ulang balik solat. Teruskan saja solat macam biasa. Oh iya ke? Alah, rugi pula saya batalkan solat tadi. Ni kenapa ni solat akhir-akhir waktu? Buat apa tadi? Oh, tadi saya tengok siaran ulangan World Cup tadi. Mana tahu yang kalah semalam boleh menang ke hari ni. Menangguhkan solat mungkin dah jadi kebiasaan, tapi kematian tak pernah menunggu kita. Jom tekan button follow. Jom, infak masjid RM5 pun tak apa, tekan link di bio.